sel, contoh enzyme dan juga PD12 Dalam masa seminggu, dia makan 3 hari dia dah telefon saya. Dia kata, Cik, kenapa bila saya makan PD12 sakit saya semakin teruk dan saya tidak tahan tidur malam apa semua. Saya cakap amalkan air masak, teruskan penggunaan. Masuk hari ketiga, dia boleh. Cik, datang rumah? Tak, kenapa? Datang rumah je lah, dia kata. Jadi saya datang rumah dia. Bila saya sampai ke rumah dia, dia duduk sila atas katil. Lepas tu saya kata, sekejap aja, cucuk katil tu saya tercengang. Dia dah tak gunakan tongkat lagi. Dia jalan relax saja. Lepas tu saya cakap, Ma, kejap. Mana tongkat? Dia kata, dah tak perlu dah. Ma dah boleh mencampur, dah boleh berdiri. Dengan orang kata, lega lah kakinya dah tak sakit. Alhamdulillah. Dia teruskan penggunaan. Jadi sampai sekarang dia meneruskan penggunaan sel, bioreducer, bioenzyme dan PD12. Alhamdulillah. Jemput saja Aminah untuk sharing ilmu yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Afrina. Untuk sharing saya pada petang ini tentang kopi dan kesukaan kopi. Pada mula asalnya ini nasib. Saya kopi. Bila saya minum, dia kata saya pening lah, saya mabuk lah. Tak apa, saya bagi dia yang paket 3, 4, 10 ringgit tu, saya bagi dia free. Sekali saya dah bagi dia, dia dah rasa semalam dia order 3 kotak. Alhamdulillah. Itu rezeki saya. Itu satu sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Tak dapat ikut, tak dapat. Siap. Speech kita selesai pasal minyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya memang satu family pengguna Tega BNM. Okey, daripada yang luaran, dalaman, lapik semua pakai. Tapi bukan saya pakai. Okey. Jadi saya paling percaya yang produk daripada BNM ialah yang telah saya gunakan ialah BioVita ni. Okey, sebitasi. Maknanya saya batuk selama 2 minggu, tapi bila saya amalkan menggunakan dan makan bio ni sampai kita tak tahu, kita dah berhenti dah batuk. Tapi bila saya kaji, yang terbaik daripada BNM ni dia ada ginkgo biloba. Tahu ginkgo biloba, kaji jugalah ginkgo biloba ni apa. Ginkgo biloba ialah tumbuhan yang pertama tumbuh setelah Hiroshima Nagasaki di kena bom atom. Dialah pokok yang pertama sekali tumbuh. Jadi maknanya dia ada dia punya apa ni? Khasiat lah. Yang Allah suruh kita fikir tentang kenapa dia antara pokok yang utama. Jadi dan kebanyakan orang Cina telah gunakan ni. Jadi saya percaya bahawa produk BNM dia bukan satu saja. Dia punya ingredient dia. Mesti ada yang lain. Kalau yang ni biasanya kalau kita tengok yang produk lain ada limau saja, lemon saja, dia tak ada lain. Tapi kalau BNM mesti ada lemon, mesti ada benda lain. Okey, dia lebih daripada yang lain. Tapi khasiat dia memang kita tak boleh sangka lagi. Okey, itu saja daripada saya. Kita sabun. Allahu Akbar. Sabun ni saya sebenarnya satu family memang gunakan sabun ni. Yang selalu membekalkannya ialah kad oli. Okey, kalau tak ada sabun ni walaupun beli produk lain rasanya tak sama dengan apa ni bio-natural ni. Dan kalau saya andainya ada klomomo, gunakan ni insya-Allah esok lusa klomomo hilang. Itulah produk ni, bukan saja kat muka, kat kepala pun boleh guna. Kesimpulannya, produk BNM ialah lebih daripada yang lain, sedap, murah dan berkesan dalam masa yang paling singkat. Itu saja semua. Wow, cikgu, saya perkongsian saya kata hari